Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba kita bayangkan, ada satu hadiah yang takkan pernah habis. Malah, ia terus memberi manfaat sampai bila-bila. Bunyi macam mustahil kan? Tapi sebenarnya tidak. Hari ini, kita nak fahamkan konsep endowment dan kita akan gunakan dana endowment As-Siddiq sebagai contoh. Ini soalan paling penting yang kita nak jawab. Macam mana satu sumbangan je boleh buka pintu untuk peluang yang tak ada penghujungnya? Jawapannya terletak pada satu konsep hebat dalam endowment, iaitu keabadian ataupun perpetuity. Maksudnya, impak sumbangan tu akan terus berjalan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Jadi, apa sebenarnya endowment ni? Ringkasnya, ia adalah satu sumbangan kewangan yang dilaburkan. Tapi, kuncinya kat sini, modal asal ataupun wang pokok yang disumbangkan tu langsung tak disentuh. Yang digunakan hanyalah pulangan daripada pelaburan tu, macam dividen atau hibah. Ini yang memastikan dana tu akan kekal selama-lamanya. Okey, jom kita bedah siasat topik ini dengan lebih mendalam. Ini perjalanan kita untuk hari ini. Kita akan mula dengan konsep besar di sebalik endowment. Lepas tu, kita akan tengok butiran-butiran yang lebih praktikal. Jom mula. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama. Kat sini kita nak faham kenapa endowment ni wujud dan apa sebenarnya tujuan dan visi jangka panjang di sebalik dana macam ni, dan kenapa ia sangat penting bagi sesebuah institusi atau organisasi. Matlamat dia sebenarnya sangat mudah. Fikirkan endowment ni macam satu enjin kewangan yang tak pernah berhenti. Ia akan sentiasa menjana dana secara konsisten untuk sokong benda-benda penting macam program tarbiyah pelajar, pembangunan akademik, kepimpinan sasiah, dan semua ni bukan untuk setahun dua, tapi untuk selamanya. Okey, persoalan seterusnya, macam mana pula dana ini boleh beranak dan berkembang? Jom kita tengok mekanismenya. Bahagian ni, kita akan kupas proses kewangan di sebalik tabir yang buatkan endowment ni mampu bertahan dan terus membiak dari tahun ke tahun. Prosesnya ada 4 langkah mudah macam satu kitaran. Mula-mula, ada sumbangan dibuat. Ini kita panggil modal pokok. Lepas tu, modal ini dilaburkan. Pelaburan ni pula akan menjana pulangan dan akhirnya hanya sebahagian daripada pulangan tu yang dibelanjakan setiap tahun. Perkara paling mustahak, modal pokok anda sentiasa selamat tak diusik. Jadi, ia boleh terus menjana dana. Nak lagi senang faham, kita guna analogi ni. Bayangkan endowment ni macam pokok buah. Sumbangan atau modal pokok anda itu adalah pokoknya. Pulangan pelaburan pula adalah buahnya. Jadi, setiap tahun kita cuma petik dan guna buahnya saja. Tapi, pokoknya kita jaga. Kita biarkan ia terus subur dan berbuah untuk selama-lamanya. Simple kan? Sekarang, kita masuk ke bahagian yang paling menarik. Sebagai penyumbang, anda sebenarnya boleh pilih ke mana sumbangan anda akan disalurkan. Anda ada suara untuk tentukan impak yang anda nak cipta. Secara asasnya, ada 2 jenis dana endowment. Pertama, terhad atau restricted. Maksudnya, penderma boleh letak syarat khusus. Contohnya, saya nak sumbangan ni khas untuk biasiswa pelajar. Jadi, dana tu terikat dengan syarat tu. Yang kedua, tidak terhad atau unrestricted. Yang ini lebih fleksibel. Organisasi boleh guna dana tu untuk apa-apa sahaja keperluan yang mendesak pada masa tu. Dan kalau kita tengok contoh di Sekolah Islam As-Siddiq, pilihan yang ada tu sangat luas. Anda boleh menyumbang kepada tabung am, program-program tarbiyah, program kepimpinan, malah anda boleh taja untuk ruang dan kemudahan. Okey, kita dah banyak cerita tentang memberi. Sekarang, apa pula manfaat yang penyumbang akan dapat? Mesti ada sesuatu kan? Ya, sudah tentu. Jom, kita tengok apa faedahnya untuk individu atau organisasi yang menyumbang. Nama penyumbang diabadikan. Ayat ni sangat mendalam kan? Ini bukan sekadar transaksi kewangan. Bila anda menyumbang kepada endowment, ia adalah satu tindakan untuk membina legasi. Nama anda akan dikenang dan diabadikan sebagai sebahagian daripada sejarah institusi tersebut. Selain legasi, ada juga manfaat yang lebih nyata. Pertama sekali, anda boleh dapatkan pengecualian cukai di bawah subsek 4411D. Lepas tu, nama anda atau jenama syarikat anda akan dapat pengiktirafan dan visibility di platform-platform sekolah. Dan yang paling penting,
anda boleh yakin sebab ada jaminan tadbir urus yang telus untuk setiap sen yang disumbangkan. Kita dah sampai ke bahagian terakhir. Sekarang, jom kita simpulkan semua yang kita dah bincangkan dan lihat macam mana anda pun boleh jadi sebahagian daripada legasi abadi ini. Jadi, poin yang paling penting untuk kita ingat ialah endowment ni satu usaha kolektif. Tak kira berapa pun jumlah sumbangan anda, besar atau kecil, setiap satu daripadanya akan bergabung menjadi satu dana yang besar, kukuh dan akhirnya membina masa depan yang lebih cerah untuk institusi tersebut. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan kita dengan satu soalan untuk difikirkan. Kalau kita berpeluang untuk mencipta satu hadiah yang akan kekal abadi, impak apa yang kita nak tinggalkan dan apa yang kita akan sokong? Fikir-fikirkanlah. Jazakallahu khairan kathira. Terima kasih kerana menyokong Sekolah Islam As-Siddiq.